Saya rasa ni saya cari pekerjaan. Apa je pekerjaan yang saya suka? Cuba saya minta. Katanya kawan saya kata tadi ada pekerjaan. Mana pekerjaan tu? Okey. Mana dia dekat? Tu. Assalamualaikum. Oh, cantiknya. Assalamualaikum, bos. Ini apa ni? Bukan bos. Owner. Ini Ali Azim. Bolehkah saya minta pekerjaan? Oh, ada pekerjaan kosong di sini. Okey. Kamu pergilah kat sini dulu, okey. Kena beli ni. Apa ni dia orang pandang? Oh, kena atas dulu lah. Atas ada apa je? Oh, toilet ke ni? Ada bilik lain? Oh, toilet. Oh, ini toilet cantik no. Tudung bawah cantik ni lah. Nampak saya review dekat luar no. Cantik. Apa ni ada merah-merah ni? Buang. Jalan-jalan dulu. Oh, ini bangunan. Okey. Ada burung ke dekat sini? Ada bunyi burung je. Ini ada anjing je. Oh, ada anak dia. Okay, saya nak bagi tahu dia orang dah beli. Bos, saya dah beli. Oh, okey. Jadi, ini tempat kita kan? Nah, okey. Kita duduk dekat sini. Duduklah. Ini pejabat kan? Bro. Apa ni? Ilhamli. Ilhamli. Tengok dah. Ilhamli. Ilhamli. Ini pejabat ke? Yolo. Pukul aku. Maaf. Tak ada maaf. Aku takkan. Kau. Oh. Janganlah maafkan dia lah. Kenapa nak maafkan dia? Biarlah masalah aku ke masalah kau ni lah. Aduh, kesiannya lah orang belakang. Apa ni? Abu B. Ali. Okay. Malam ni pun bahaya ni. Apa pandang-pandang? Aku benci engkau. Apa? Kenapa kau benci aku? Azim ke apa? Malas orang nak layan budak tu. No. Oh, biar. Biar. Pada muka. Okey, dah nak duduk sini balik. Malas dengan budak tu, lemah. Apa ni? Ada benda atas ni. Nak cek kita mesti ke tak kot. Mari. Mungkin nak. Okey. Bos.
Ayah kena buat apa? Oh, okey. Kamu bosan ya? Yelah, bos. Apa ni, bos? Okey, kalau macam tu, kamu kena tengok orang. Kalau orang sedih ke, orang membuli ke. Kalau orang membuli tu kita kena belasah dia. Kalau orang sedih tu kita kena bagi dia apa yang dia perlukan. Macam kalau budak-budak dia sedih sebab mak dia dah meninggal. Okey. Okey, bos. Apa padang-padang? Pelik ni. Apa ni? Lava dengan air ni dah ke apa? Doi. Apa ni? Bosan merayau-rayau. Ada budak beli. Dia buka puasa dah. Buka puasa ni. Cepat pintu. Makan. Ush, kenyang aku. Tidur. Alamak. Ustaz ada. Kenalah bertahan hidup. Aku dah salah